Dalam rakaman bahagian 1, kita lihat bagaimana kita memproses dua fungsi itu secara berasingan. Nah, dalam rakaman ini kita akan lihat cara untuk mengubah kedua-dua fungsi itu menjadi satu fungsi. Ini dikenali sebagai fungsi gubahan. Nah, mari kita lihat bagaimana dilakukan dan kenapa kita lakukan. Nah, gambar rajah ini dapat menerangkan kepada kamu apa yang sebenarnya berlaku. Kalau kamu masih ingat ataupun kamu nak pergi tonton rakaman part 1 dulu, X input diproses oleh F, yang itu diambil sebagai input bagi G dan kita dapat the final result, which is the result of the output of fungsi G. Now, kita boleh bypass yang tengah-tengah ni dengan pergi direct daripada input kepada output. Ini hanya boleh dilakukan kalau kita gubahkan dua fungsi itu menjadi satu fungsi. Jadi, kita akan lihat bagaimana kita boleh gubah. Now, pay attention. Kamu perlu tahu yang mana fungsi yang pertama dan yang mana fungsi yang kedua. Alright? Okay, di sini fungsi F diproses terlebih dahulu. Jadi, kita ambil input X dan diproses oleh fungsi F. Betul? Kemudian apa kita buat? Kita setelah proses, kita ambil output daripada fungsi F dan kita jadikan dia input bagi fungsi G. Perhatikan tak? Sekarang F of X menjadi input bagi fungsi G. Faham tak? Now, apa yang akan berlaku ialah, jadi kita perlu tahu apakah fungsi G. Fungsi G adalah X kuasa 2. Jadi untuk proses fungsi ini, saya perlukan input. Apakah inputnya? Inputnya adalah fungsi F. What is fungsi F? Fungsi F adalah X tambah 1. Yes? Jadi kita masukkan fungsi F ke dalam fungsi G. Jadi apa akan berlaku? X tambah 1 which is fungsi F dikuasa 2 kan. You nampak logik dia tak? Fungsi F, output dia digunakan sebagai input. Dari mana kita dapat output? Daripada proses ini. Jadi kita gunakan fungsi dan kita gubahkan ke dalam fungsi G. Jadi sekarang G F bagi X menjadi X tambah 1 kuasa 2. Kita uji fungsi gubahan ini. Ingat tak? Nilai input awal ialah 2 kan? X sama dengan 2 kan? Jadi G of F of X ialah X tambah 1 kuasa 2. G of F bila X ialah 2, saya gantikan X dengan 2. 2 tambah 1 adalah 3. 3 kuasa 2 adalah 9. Jadi ini adalah output terakhir. Sebelum ini kita lihat juga output terakhirnya adalah 9. Tetapi di sini kita hanya lakukan sekali. So inilah keistimewaan menggubahkan 2 atau lebih fungsi. Ini tidak terhad. Kamu boleh gubah 3 fungsi, 4 fungsi, 5 fungsi dan sebagainya. Ini adalah untuk memudahkan proses. Faham? Ada apa-apa masalah? Kalau ada, tolong komen. Alright. Apa yang kamu perlu ambil perhatian ialah fungsi F dan fungsi G telah digubah menjadi satu fungsi yang baru sekarang yang dikenali sebagai GF of X. Cara membaca adalah fungsi GFX adalah fungsi gubahan GF bagi X. Okay, ini adalah cara kamu membacanya. Dan fungsi F adalah fungsi dalam fungsi dalam. Jadi fungsi yang kedudukannya di yang pertama pertama dikenali sebagai fungsi dalam dan yang keluar tu dikenali sebagai fungsi luar. Dan proses dia pun sama. Fungsi yang kat dalam itu diproses pertama dan fungsi yang kedua itu diproses kemudiannya. Itulah flow dia. Jadi flow dia adalah ambil input, proses dengan F, proses dengan G kan. Jadi kita tulisnya secara songsang. GF of X. Jadi F of X adalah input bagi G.